Adakah doktrin struktur asas menguatkan undang-undang yang adil? Ya, secara keseluruhannya. Undang-undang yang adil bermaksud semua orang, termasuk kerajaan dan mereka yang berkuasa, terikat oleh undang-undang. Tiada sesiapa boleh bertindak sesuka hati, mengikut emosi atau pilih kasih. Doktrin struktur asas melindungi idea ini dengan menjaga institusi yang menguatkuasakan undang-undang dengan adil. Ini termasuk mahkamah yang bebas, prosedur undang-undang yang adil dan semakan kehakiman yang bermakna terhadap mana-mana tindakan kerajaan. Beberapa kes Mahkamah Persekutuan Malaysia telah memutuskan bahawa kuasa kehakiman, kebebasan mahkamah dan pembahagian kuasa adalah sebahagian daripada struktur asas perlembagaan. Ini dinyatakan dengan jelas dalam Perkara 121 dan Perkara 4 Perlembagaan kita. Jika Parlimen berusaha mengeluarkan atau melemahkan elemen-elemen ini, mahkamah boleh membatalkan usaha sedemikian sebagai tidak berperlembagaan. Mengapa ini penting bagi rakyat Malaysia biasa? Kerana bermaksud keputusan kerajaan masih boleh disemak di mahkamah. Ia menyokong pentadbiran yang jujur dan mengurangkan risiko penyalahgunaan kuasa. Ia memastikan bahawa orang yang paling berkuasa dalam kerajaan tidak boleh bertindak di luar undang-undang. Contohnya, jika menteri membuat keputusan tidak adil, maka rakyat boleh mencabarnya di mahkamah. Kuasa mahkamah untuk mengkaji keputusan itu datang daripada struktur asas perlembagaan kita. Tanpa perlindungan ini, tidak ada accountability sebenar. Jadi ya, doktrin struktur asas adalah salah satu perisai kebal untuk undang-undang yang adil di Malaysia hari ini. Ia melindungi kita semua tanpa mengira kaum, agama atau kefahaman politik, dengan memastikan bahawa undang-undang bukan kuasa yang memerintah Malaysia. Selama ini, kita telah sebagai masyarakat hidup bersama secara bersatu padu dan bermuafakat dalam keadaan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Suasana ini tidak seharusnya diganggu pada bila-bila masa. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan.